Hai semua, kat depan aku ada mendatang yang kecil molek ni. Ni lah dipanggil Trimui Smart Pro guys. Okay guys, kat depan aku yang kecil molek ni nama ada Trimui Smart Pro. Kepada apa yang minat game retro, mesti apa kata, awak lah aku tak tahu daripada awal lagi. Tapi jom kita tengok video ni dulu. First, untuk dekat bentuk dia memang kecil dan molek. Memang smart lah, tak kau panggil smart bodoh lah kan. Dah kan tengok design dia memang kecil dan design dia sama macam PS Vita kalau kita tengok. Dan lagi pada button dia. Untuk skrin dia dia pakai skrin IPS 3.5 inci. Warna putih, black dan ash ataupun warna retro. Kita tengok sekali dia punya button dia pun ada warna retro guys, warna ungu. Nampak macam design Nintendo NES. Dia sangat smart. Hampa boleh main game ni dekat tepi pantai, jambatan dan tepi highway. Kalau kita rosak lah. So, button dan genggaman. Bila hang tengok aku main ni pun asal macam selesa tak mak? Selesa. Belakang dia 5 lincin. Hutang dah sedap oi. Sedap oi. Serius tak tipu. Untuk genggaman dia elok. Pada tangan kecil, tangan besar, tangan raksasa semua muat. Tengok aku pegang. Dan feel dia pegang pun macam hang pegang PS Vita. Tengok. Hang pegang belakang ni lincin dia. Sedap pegang. Dia punya plastik dah pun macam berkualiti sangat guys. Prestasi dan emulator guys. Untuk konsol Trimui Smart Pro ni dia support NES, DS, GBA, SP dan PS1. Habang aja gamepad dah, semua dia dah dalam ni lah. Dah boleh main Tekken, Need for Speed, Pokemon, benda boy, semua boleh main dan dalam ni. Monster Hunter. Aku dah pergi cari cendawan, tak cukup lagi 3. Tak tahu pergi mana. Saya pergi cari lain. Tak rasa longgak. Tak rasa longgak guys. Serius tak tipu. Bila hang main ni hang tak rasa macam hang beli harga dalam RM20 ke bawah. Memang rasa dah memang harga 200 ke atas. Bateri dan untuk bateri dia tahan sampai 5 jam. Bolehlah nak habiskan 2-3 stage game. Oh, menang lah. Habis dah. Akhirnya. Okay, first game yang aku habis dekat Trimui. Main game God of War ke, game-game yang berkait yang mengambil masa lah lama nak habiskan satu stage tu. Kadang-kadang main easy pun tak lepas. Dia hanyut teruk tu. Pengecasan Trimui Smart Pro ni dia pakai charger type C guys. Dia tak pakai wire pelat-pelat. So hampa tak pick up langsung amuk otak. Dan dia ada juga slot micro SD card yang hampa boleh tambah ROM, tambah game. Ikut game apa nak main, jangan tambah ceramah dah. Tambah ceramah jadi kolej ni. Jadi soalan seterusnya nah. Dengan adanya handheld retro ni, aku boleh main game retro yang lama-lama macam platform NES, Neo Geo, One dengan mudah. Memang orang kata boleh hang main kat handphone apa dengan PC. Tapi yang tu feel lain. Kalau main kat satu portable handheld ni dia rasa lain sikit. Serius aku tak tipu. Kecil-kecil cilapi tapi barang ni padu kan. Peminat game retro ataupun suka buat pergi mana-mana, ini antara pilihan terbaik. Tunggu apa lagi? Like lah. Share kat kawan apa. Lawan apa ni? Ni lawan Tok hang. Siap ada sayap ni. Delicious. Terbang. Dah kata dah. Hiya, aku lompat. Aku turun. Hiya. Tekan subscribe tu. Nanti aku main review datang lagi. Assalamualaikum dan selamat main game retro.